Waktu PRU 15 dulu, kita bertanding di Parlimen Tampin. Kita telah adakan satu pelancaran jentera pilihan raya. Kita lancarkan di kedai restoran Mamak Gemencih. Di situlah kita lancarkan jentera pilihan raya PRU 15 dulu. Hari ini kita berada di sini. Kita berada meraihkan pelancaran PRU 16 kan di kedai Mamak lagi dah. Terima kasih kepada semua kerana kita berjaya membuat satu peningkatan dalam kita membawa agenda parti berjasa. Kita masuk PRN Negeri Sembilan bukan kerana hendak menunjukkan orang lain masuk, kita masuk. Inilah masanya untuk kita mengangkat tokoh-tokoh calon-calon berjasa yang bagi saya sangat berwibawa. Kita yakin dan percaya ini saham yang perlu kita tunjukkan bahawa kita juga satu parti yang ingin merebut kuasa dalam suasana yang dibenarkan oleh perlembagaan. PRN Negeri Sembilan kita tak mahu ketinggalan. InsyaAllah kita akan mengangkat muka-muka baru. Calon-calon yang kita ketengahkan nanti adalah calon-calon yang lahir daripada awal-awal lagi. Mereka bersama-sama dengan berjasa. Satu tawaran yang akan kita ketengahkan dalam PRN Negeri Sembilan tidak lama lagi. Negeri Sembilan maju bersama dengan adat. Berjasa parti kecil, yes. Tapi sedar tak sedar kita telah meletakkan satu gambaran dalam kepala semua pimpinan parti kita. Di peringkat pusat sampai peringkat negeri dan cawangan, kita telah tanamkan, pasakkan gambaran Negeri Sembilan bagaimana yang kita ingin wujudkan pada 2040 nanti. Jadi saya dan pimpinan MKT ingin menerjemahkan bagaimana kita berhak untuk memberikan pandangan bahawa Negeri Sembilan perlu kita majukan dengan kita mengangkat menjulang adat. Negeri Sembilan adalah negeri yang kaya. Nadir bumi yang berada di Negeri Sembilan, nilai dia adalah 30 bilion. Kalau satu Malaysia ini nilai nadir bumi REE 800 bilion. Bermakna negara kita negara kaya. Kalau disusun rankingkan peringkat dunia, Malaysia adalah sebuah negara duduk ranking ketiga dunia pengeluar nadir bumi dunia ini. 30%-nya berada dalam tanah yang kita pijak hari ini, Negeri Sembilan. Kita perlu membangunkan sumber-sumber ekonomi di Negeri Sembilan ini antara nadir bumi tadi, supaya nadir bumi ini tidak ianya dikayakan oleh individu-individu. Kita jemput tycoon-tycoon luar korek nadir bumi kita dan dipunggah ke negara mereka. Mengapa kita tak fikir untuk mewujudkan satu syarikat besar? Satu ketika dulu kita bukan negara pengelola minyak. Individu pakar-pakar pengkaji dan pengalih minyak ada di negara kita, dipanggil balik dan tubuhkan Petronas. Lihat hari ini Petronas merupakan satu syarikat GLC yang mampu memacu ekonomi negara. Untuk ditubuhkan pula di dalam bumi kita ini adanya 800 bilion ini, di Negeri Sembilan 30 bilion ini kita tubuhkan satu lagi Rinas. Kalau dulu Petronas minyak, nadir bumi Rinas. Keseluruhannya 800 bilion. Bagaimana kita untuk menilai, memproses kuasa nasional ini menjadi sumber kekayaan negara kita? Kalau kita memimpin Negeri Sembilan bersama-sama dengan rakan-rakan parti yang lain, maka idea ini akan saya ketengahkan. Kita ada 9 teras yang kita nak bawa di Negeri Sembilan. Saya melihat, saya membaca, bahkan saya menghadiri perbincangan di peringkat nasional dengan mereka yang pakar-pakar dalam membicarakan tentang tanah rizab Melayu. Negeri Sembilan, tanah rizab Melayu telah pun naik kepada 34%. Peningkatan itu hanyalah peningkatan kuantiti sahaja. Mengikut Perlembagaan Persekutuan, tanah rizab Melayu apabila diambil hendaklah diganti mengikut cirinya, sifatnya, nilainya. Apakah hari ini tanah rizab Melayu diganti mengikut cirinya, sifatnya, nilainya? Sebut saya tanah rizab Melayu, kita lihat hutan. Kenapa demikian? Sebab tanah rizab Melayu ini dia ada hanya dasar mengganti, dasar menjaga. Kita 60 tahun merdeka. Mengapa kita tak fikirkan bahawa sampai masanya tanah rizab Melayu bukan hanya dasar mengganti, bukan dasar menjaga, tapi dasar memajukan, dasar membangunkan. Kita mahu lihat Negeri Sembilan ini tunjuk saja tanah rizab Melayu, maka ia pembangunan dan kemajuan.
Maka dasar untuk memajukan dan membangunkan tanah Rizab Melayu perlu diwujudkan. Mistik itu bukan satu jabatan, satu institusi, satu agensi yang khas. 6.6 juta hektar tanah Rizab Melayu, tapi tak ada kementerian yang menguruskannya, tidak ada jabatan yang menguruskannya, tidak ada agensi yang menguruskannya. Mana boleh satu aset strategik orang Melayu tidak ada dasar memajukan. Jadi inilah yang akan kita bawa nanti di Negeri Sembilan, satu negeri yang menjadi pilot projeknya, dicontohi bahawa Negeri Sembilan adalah negeri yang mampu untuk memajukan, membangun tanah Rizab Melayu. Di Felda generasi kedua, sekarang ini generasi ketiga. Mengapa rumah yang dibina itu untuk generasi kedua Felda itu tidak diduduki? Bahkan sering besarnya terbengkalai. Apabila saya membacanya, generasi Felda bukan hanya mahu rumah, tapi mahu tentang peluang kerja. Kita mesti gandingkan rumah yang selesa, peluang kerja yang ada. Maka inilah yang kita akan bangunkan. Bina rumah untuk tempatan. Kita bina kilang, kita bagi untuk orang asing. Perlu adanya pembinaan rumah, seiring dengan itu mesti ada sumber peluang kerja yang hebat. Untuk tempatan dalam bab adat, kita sebut tadi Negeri Sembilan negeri yang beradat. Sebab adat ini dianya bersenikan hukum, hukum bersandarkan kitab Allah. Bermakna adat yang berada di Negeri Sembilan ini adat yang dibayangi, ditunjangi oleh syariat. Wa amrum syura bainahum. Itu dalam pepatah kita mengatakan bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana muafakat. Bila muafakat, suruh itu dijunjung. Buat cantik adat kita ini. Itu saya nak menyarankan kepada semua jentera-jentera yang turun nanti, juga kepada saya, maju macam mana pun Negeri Sembilan dengan sumber ekonomi dia, dengan pembangunan dia, tapi kita jangan lupa bumi yang kita pijak ini bumi yang menjunjung adat. Adat itu bersendirikan hukum, hukum bersandarkan kitab Allah. Akhirnya jentera yang depan saya ini, jagalah hubungan kita dengan Allah. Kemenangan yakin dia datang daripada Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak jumlah yang sedikit boleh mengalahkan jumlah yang besar dengan izin Allah. Kuasa sebenarnya bukan letak pada jumlah jentera, pemberi kemenangan ialah Allah Subhanahu wa taala. Jaga zikir kita, jaga Quran kita, jaga solat kita, kerana kita sedar kita kerdil, jumlah kita kecil, tetapi kita ada kuasa yang besar untuk kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya, macam mana pun kita turun ke lapangan nanti, berjumpa masyarakat, jagalah adab, jagalah akhlak kita. Waktu berkempen, waktu jumpa orang, sesiapa saja, bukan peluang untuk kita menghina, mengaibkan sesiapa. Agama kita juga melarangnya. China ialah jentera yang turun nanti, jentera yang jangan sentuh tentang keaiban-keaiban parti lawan. Qulu qauli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.